Okey. Jadi sekarang rumah burung ni kita boleh view pemandangan. Okey, pemandangan di sini, tengok. Di atas bukit Okey, kita tengok. Tengok dalaman dia macam mana, perkembangan selepas 4 bulan. Jadi, okey, sekarang kita berada di dalam rumah burung. Ini owner yang rumah burung dia belakang homestay. Homestay keluarga lah. Private homestay. Okey, jadi Abang Nun boleh ceritakan tak macam mana perkembangan hari ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rumah burung ni, hari tu last kita masuk last kita masuk pada 21 bulan 1. Okey, 21 bulan 1 kita masuk, dan alhamdulillah hari ni kita masuk setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan, so kita tengok penambahan sarang burung tu amat ketara lah. So setelah saya kira tadi, saya kira dia telah meningkat kepada 145. So kenaikan yang amat ketara. Berdasarkan daripada apa yang kita buat itu bermakna positif lah kan. So saya pun mengucapkan terima kasih dengan sahabat kita ni, selalu memantau sarang burung kayu ni. So kita harap mendapat rezeki lah. So di sini kalau kita tengok ada sarang-sarang burung. Saya ambil kamera dulu. Semua ini sarang-sarang ni, ini yang sebenarnya yang baru ni. Ini masih yang lama. Yang ni semua yang baru. Hari tu kita memang tak ada. Dan banyaklah tanda-tanda positif yang kita nampak. Ini semua, ini ini yang lama lah. Dan hari ni Abang Nun kita kutip sarang. Okey, yang ini hari ni kita dah pasal dah ada yang lama, kita nampak kita perlu kutip lah. So banyak tanda-tanda baru. Ni tanda-tanda baru ni. Memang banyak lah. Alhamdulillah. Ni. Jadi boleh Abang Nun boleh tunjukkan lagi mana yang Okay, ini semua nampak lain. Ini semua dulu tak ada Ni dah ada ni tanda-tanda dia. Ini semua ada banyak. Okay, kalau kita tengok sebelah belakang ni, dulu sebelah belakang ni memang nampak dia ketara. Ketara sangat dia hinggap di sini dia membuat ni. Ini di petak ni. Keliling dia ada, keliling ni. Daripada situ sampai sini memang banyak ni. Itu sarang ni tanda-tanda baru semua ada. Ni semua tanda baru. Kalau kita ada pasang CCTV, kita tengok malam dia berkumpul lah kat sini dalam bilik ni. Itu banyak lah ini. So alhamdulillah. Okay. Ada lagi Abang Nun dia tunjuk yang Abang Nun nampak? Kita tengok dekat sini, ni laluan dia ni ruang dalam kat sini ni, ruang laluan ni ruang laluan daripada pintu luar, pintu dia masuk, ini ruangan dia lah. Jadi di sini dulu tak ada, tapi sekarang ni dah banyak ada. Dah ada tanda-tanda ni, tanda dia polisi ni. Kan. Ada walaupun laluan dia walaupun laluan dia dah mula buat lah. Tu ni. Ni kan. Semua dah ada lah alhamdulillah. Walaupun tempat cerah. Ni pun ada. Ni berderet ni mesti panjang ni dia punya burung ni. Ni pun dah ada di sini.